Day 2, introvert cakap depan kamera. Okay, so kenapa saya buat challenge ni? Okay lah, sebelum tu terima kasih yang like video saya dan komen kat video saya lah. So thank you untuk support semua. Saya akan janji saya akan buat 30 hari non-stop. Setiap hari akan post, tak kira di mana, pukul berapa semua, I kena buat satu video cakap depan kamera dalam 60 saat. Okay, so kenapa I buat konten ni? Sebab I tengok ada seorang juga dia buat challenge ni. Dia cakap depan kamera dalam 60 saat. And then nama dia, TikTok dia Brandon lah. Korang boleh pergi cari dia. Dia cakap dalam bahasa Inggeris lah. So I pun buat lah dalam bahasa sebab I dekat Malaysia. So ramai juga orang Malaysia. So kita samalah perbilihan kaum. So kita kena cakap bahasa. So setiap orang pun faham. Okay. And then I rasa video ni pun agak lama juga kan. 60 saat. I pun dah cakap lebih daripada 60 saat. Okay. So anyway, thank you untuk tengok. Hari ni saya dah buat 60 saat. Kalau korang minat untuk join, bolehlah buat lah. Okay. So saya Eng, see you, bye bye.